Hello guys, welcome back to Kailisha channel. Untuk video kita pada kali ini, kita akan buat kitchen kits. Okey, mari kita unboxing. Dia macam ni je, macam kitchen tapi buat sendiri color-color dia. So, tanpa membuang masa, let's get started. Dan ni Okay, kita ambil colour yang berbeza. Dan ni ada berapa? Kan, 3 tu colour dia. Lepas tu, dia 2. Lah. Oh, ada 3. Nampak macam banyak. Ni gambar wow. Ni nama poin ke dia RM2? Ni gambar kampung. Cuminya mermik. Ni gambar anak. Bunga raya. Bekantan. Berikan. Cantik. So boleh pilih nak yang mana. Seorang berapa ni? Kami 2. Karina 2. Hampa 1. Tu payah. So boleh ambil colour apa nak, lepas tu boleh buat. Okay, kita buat. Macam tu je. Macam tu lah. Nak Susu. tisu. Dia kena tunggu bagi kering tu. Maksudnya. Weh, salah buat lah. Siapa yang buat apa? Kampung. Ada pokok kelapa. Takkan lah anak muka dia colour kuning. Dia warna Anak orange. sabun. Oh, banyak. Tapi pakai tadi tak canyak apa? Tak tahulah. Ikut dia rasa nak ambil ke. Susah lah. Lega dah. Kalau apa lagi? No, dia tunjuk dia punya je. Oi. Tu. Tu kat punya. Ni Aisyah punya. Ya. Oh, biasa. Saya pergi ya. Dewi Nawali boleh. Dewi Nawali. Terbalik. Dewi. La haula wala apa benda aku terbalik tu ni tadi. Dewi Nawali nak Dewi boleh. No. Just dia macam nak habis je Syah. Boleh ikut. Set je. Kami tahu. Kita buat kelainan dari orang lain punya. Itu Syah makan apa yang kita pergi sambut birthday tu. Tengok kita punya ni berbeza je guys. Bumbung ini. So, dia punya. Macam Tu. Akak tengok ni kak. Pelik. Tak jatuh kau. Nah. Okay. Saya punya. Ewa boleh. Nak hijau. Ambil sendiri lah. Siap dah. Anak Cik Dira. Apa nama dia? Cik D. Kering aku. Bunga raya. Cantik. Tengok ni. Tahi. Wih, rumah warna-warni. Macam waterpark. Ui. Awak nampak macam tergabung semua Syah. Dah siap. Siap. This Mary bag. Rabbit. Awak pelik ingat punya. Ambil yang ni. Dah. Punya daun tu dia dah. Ni dengan mana ni macam Karina Bo. Ni. Warna orange dengan warna Kami nak pink. merapu lagi lah. Kaki dia colour biru. Okay, so this is the result. Cuba teka siapa punya. Lawa kan? Ni Dira punya. Nama dia Tukar. Arnab Ni Topo-Topo. Kairina punya. Goreng ni. Lina punya. Ini Isha punya. Ini cumi. Ini Echa punya. Okay. Ini cumi. Korang rasa mana satu yang paling comel? Vote yang ni guys. Vote yang ni. Yang Ini. Ini cumi. Jangan lupa vote yang ni juga. Yang ni macam waterpark. Daripada kampung terus jadi macam apa fun fact. Jatuh.
Okay, ada gambar princess ni dengan gambar wow. Agak minat wow. So kita akan buat 2 versus 2. Ini diorang akan ambil dan ini grup kami akan ambil. Comelkan. Okay. Mana biru dia ya? Dia tu tadi warna merah rambut dia. Tu tak. Memang ada warna merah pun kat sini. Pink Kami ke guna dia? ni tau. Baju boleh kot warna pink. Kita baju. warna kuning dia Baju punya. memang paling Rambut dia pun warna. Sebab Yang rambut. Apa benda tu? sayap Tiba tu. rambut. Sayap dia ni. Aduh, dia pun ambil colour orange lah. Dia dalam warna apa je tu. Sekejap. dia pun kuning. Risa Tak dia payah pun colour kuning. lah kan? Boleh orange sikit. Dia macam pok. Tu kan kata dia memang kuning. Boleh warna orange sikit. Bagi dia nampak dia punya tu sikit. Bulat tu nak colour. Jadi sikit-sikit. Abang ni tengkuk dia campur lah. Kau Lepas tu lagi tangan dia campur kena kan? Tapi tu okey lah tu. Dah bagi-bagi ke melampau. Cuti. Ih, kami warna je lah weh semua ni. Buang. Colour je lah. Ya. Colour je. 3. Colour je. Dah. Diam. Tak lawak. Alah kami gelak kamu make kami. Cantik juga colour dia. Jadi. Ish, apa ni? Warna kuning. Bodoh. Okay. Wow! Angkat tak? Nak tengok. Oh, orang tengok dari belakang ke weh? Oh. Tak. Wih, lah cantik kot. Nah, tengok dari belakang. Cantik weh dari belakang. Kalau Say je. Tiro. Okay. Wih, So ini tengok ni. grup Before. Ina After, dengan tengok dia. Mana? Grup Isha dan Esha. So ini grup Ina dan dia. Ini grup Esha dan Isha. Okay. So korang rasa grup mana yang lagi lawa? Komen. Siapa tu? Okay. Ibu Roja. So ini dia macam Apa more boleh kepada tak tebal combination colour lah. Ina pun tak banyak sangat colour, jadi jangan pilih Ina punya. Botak kau. Warna-warna lagi buruk. Tapi kita tengok belakang. Cantik kan? Ni tengok belakang melawa kau ni. Lawa guys. Ada benar juga. Okay. So korang boleh komen mana satu yang bagi korang nampak lawa sangat tau. Yang Okay. ni. Okay, Macam jom coklat kita lah, macam tunggu coklat dia lah, kering vanilla. sekejap. Yang ni kita pasang chain ni. Okay, so ni hasil dia lepas dah kering dan dah bubuh chain. Yang lain diorang dah ambil dah. So tinggal yang Dira punya, Ina punya dengan grup Ina dan Dira punya je tinggal. Okay, so ini hasil dia. Dia boleh correct and dia macam look Ina macam tu. Okay, so that's all for our video today. Boleh ke belakang je. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan juga subscribe. Tapi lawa lah. Dia jadi nampak macam colour dia tu dah Dah bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye.